dia suami isteri tak balik tak boleh. Kalau rukun nikah tu ada pengantin lelaki perempuan, wali, saksi, ijab, kabul. Jadi setiap rukun itu ada syarat. Setiap rukun itu ada syarat. Antara syarat pengantin lelaki mesti balik. Tapi perempuan tak disyaratkan balik. Perempuan tak disyaratkan balik. Jadi kalau kahwin seorang lelaki dengan seorang perempuan yang belum balik, nikah nikah. Kan saya anak perempuan saya kecil, 7 bulan saya dah nikahkan orang. Kan dalam mazhab Syafi'i saya ada hak sebab saya wali mujbir. Wali yang ada kuasa ijbar, ada kuasa sumat. Orang lelaki tu baik setempah dia awal-awal dah sebelum dia kahwin dengan orang lain, contoh. Kan nanti anak baru umur bulan. Jadi secara hukumnya nikah tu sah, tapi dia tak ada buat apa-apa dah anak baru 7 bulan dah. Jadi dia pergilah belajar daripada dulu balik, anak rosak lah contoh. Jadi anak perempuan tidak wajib balik. Tidak wajib balik. Cuma kalau perempuan nikahkan anak 9 tahun nampak pelik kan? Di zaman masyarakat tak faham hukum. Kalau di jabat agama nak nikahkan anak umur 9 tahun, IT pun masih main kita. Jadi pejabat agama pula yang boleh kan. Takkan 9 tahun kahwin kan. Secara hukum harus untuk kahwinkan. Dan kalau pejabat agama pun pelik, pejabat agama tak faham hukum. Secara hukumnya harus untuk kahwin. Sebagaimana Nabi kahwin dengan Aisyah. Dalam usia Aisyah belum ada. Pendapat yang kuatnya adalah Aisyah kahwin dengan Nabi waktu usia 6 tahun. 9 tahun tu mula tinggal bersama Nabi. Waktu umur 6 tahun di Mekah lagi Nabi dah kahwin dengan Aisyah. Tapi umur 9 tahun tidak umur Aisyah mula tinggal dengan Rasulullah SAW. Dan Aisyah mula tinggal dengan Nabi itu setelah hijrah ke Madinah Munawwarah. Di Mekah Nabi tak tinggal dengan Aisyah. Bila hijrah baru Nabi tinggal dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebab isteri muda tu lah Nabi boleh main bulu berlari juga. Ada kan? Dengan Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Jadi itu yang pertama. Tidak datang haid, tidak haid kerana belum balik. Nombor 1. Nombor 2, ada wanita yang memang tak ada haid. Antara wanita tak ada haid ialah wanita yang lahir dalam keadaan yang tidak ada rahim. Lahir tidak ada rahim. Maka tak ada rahim, maka tidak ada haid. Tidak ada rahim. Ini ada dalam masyarakat. Saya ada seorang kawan perempuan dan lelaki. Memang dia sekarang ni seorang profesor Madya. Dia memang tak ada rahim. Tapi bila kawan saya lelaki ni meminang dia awal-awal lagi bila awal nak kahwin saya boleh, tapi anak takkan ada. Anak takkan ada. Tapi yang lelaki mesti pun kahwin dia cari anak. Jadi memang dia tu tak ada haid. Dan kemudian 3 yang disebut sebagai allati ya'isna minal mahid dalam surah At-Talaq ayat 4 Allah Ta'ala menyebutkan wallati ya'isna minal mahid min nisaikum in tubtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallati lam yahidna, dan wanita-wanita yang telah pun kecewa daripada haid. Kecewa dah haid ni dia nanti haid tak datang. Apa? Ini wanita yang dah menampak lah. Jadi dia tunggu haid dah tak datang, umur dah 70 tahun ke contoh. Jadi wanita yang macam tu Allah Ta'ala kata fa'iddatuhunna 3 ashhur. Maka tempoh iddah mereka atas 3 bulan. Dah tak relevan lagi. Nak pakai 3 kali buruk, 3 kali suci ke 3 kali haid tak boleh. Nak kata 3 kali haid, nak kira 3 kali tak boleh sebab haid pun tak datang. 3 kali suci pun hanya boleh dikira kalau ada haid. Kalau tak ada haid tak boleh nak kira suci. Jadi ini 3 keadaan wanita yang tidak datang haid, maka mereka ini terkecuali adalah pengecualian daripada perbicaraan ayat wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna 3 ashhur. Wanita yang diceraikan adalah mereka menanti diri mereka iaitu beriddah selama 3 kali kurung. Selama 3 kali